Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan tidak memudaratkan sembahyang, yakni tidak batal dengan adanya najis bersetentangan dengan badannya, tetapi makruh adanya najis bersetentangan dengannya. Baik, masalah ni merupakan sambungan kepada perbincangan daripada syarat kedua. Syarat kedua, syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang pertama, ni ada pada muka surat mula-mula kita belajar kitab Fathul Mu'in, iaitu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Tapi syarat tu dia bahas panjang. Dibahas panjang berapa puluh muka surat tu. Barulah kita masuk pula syarat kedua. Syarat kedua ni berkenaan dengan syarat sah solat juga. Syarat syarat sah solat, iaitu syarat kedua, suci badan dan pakaian daripada najis. Suci badan dan pakaian daripada najis. Jadi perbahasan tentang badan ni termasuk di dalam mulut. Dalam mulut, hidung, dua mata, itu termasuk daripada bahagian yang kita kena bersihkan bila ada najis. Bila ada najis. Adapun bila kita nak mandi wajib, tak perlu kita ratakan dalam kawasan tersebut. Tak perlu kita ratakan air di dalam mulut, dalam hidung. Itu tak perlu. Bahagian tersebut hanya ketika kita nak bersihkan najis sahaja. Baik, manakala pakaian pula, pakaian ni kita ambil sikitlah dalil yang dia bawa tu, wa thiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Baik, dalam ayat ni Allah Ta'ala mengatakan sucikanlah pakaian. Jadi pakaian ni kalaulah Allah Ta'ala perintahkan supaya sucikan pakaian, maka ulama faham dengan jalan kias. Badan lebih-lebih lagi lah. Badan, pakaian ni hak kita pakai pecak, boleh pakai hak lain pula. Tapi badan ni, kalau badan lagi-lagi lah. Kalau pakaian kita boleh pecak, badan kita kena bersihkan juga. Kena bersihkan daripada najis. Sebab tu walaupun dalam ayat ni tidak disebutkan dalam perintah supaya bersihkan badan, sebenarnya boleh difahami dengan jalan kias. Dengan jalan kias maknanya lebih-lebih lagi badan itulah kena bersihkan. Dan dalam hadis yang lain dia tak sebut di sini. Dia hanya sebut hadis berkaitan dengan bersihkan najis ni ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rawahu Syaikhan. Kalau tengok dalam kitab Arab barulah dia ada. Idza aqbalatil haidatu fada'is salata wa idza adbarat faghsili anki dami wa salli. Apabila datang haid, maka tinggalkanlah solat. Wa idza adbarat, apabila pergi, maka mandilah dan solatlah. Jadi di sini jugalah ulama memahami hadis ini tidak boleh perempuan yang datang haid solat. Kerana apa? Pada tubuh dia tu ada najis. Darah haid ni dikira sebagai najis. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Jadi ulama kata kotoran ni adalah najis. Sebab itu bila perempuan datang haid tak boleh solat. Jadi berdalilkan daripada situlah orang yang ada najis di tubuh dia tak boleh solat.
semaya dia tidak sah. Syarat sah sembahyangnya mesti suci daripada najis. Jadi kalau dia semaya mula-mula lagi ada najis, semaya dia tu lagu mana tak sah. Di pakaian dia tu ada tai cicak, ataupun ataupun dia pakai pakaian yang sudah terkena najis, yang sudah terkena air kencing, dia pakai juga seluar dalam tu, maka semaya dia tak sah. Kalau di tengah-tengah semaya orang tak panggil tak sah, orang panggil batal pula. Dia istilah ialah perkataan tu kita guna ketika mana batal niat. Mula-mula tu sah, tengah-tengah semaya tiba-tiba jatuh tai cicak, maka semaya kita batal lah. Jatuh cicak atas kita lah, bukan jatuh cicak atas kapal. Jatuh tai cicak atas kita, atas tubuh kita. Jadi di tengah-tengah semaya baru jatuh tai cicak, baru kena tai cicak, batal sembahyang kita, bukan tak sah. Sebab tadi awal-awalnya sah, di tengah-tengah ni baru datang najis, maka semaya dia batal. Hak mula-mula ni baru kita panggil tak sah. Baik. Itu daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim, kalau tengok dalam buku terjemahan tu tak ada lah, dalam kitab Arab baru disebut. Dan sambungan malam ni kita tengok lagi sambungan berkenaan dengan pakaian pula. Pakaian dia huraya dalam syarat yang kedua lagi. Dan tidak memudaratkan sembahyang, yakni tidak batal dengan adanya najis bersetentangan dengan badannya. Najis tersebut ada di hadapan mata dia. Masa dia semaya, dia tengok ada dah najis. Tengok ada dah najis di mana? Depan mata dia, atas sejadah. Atas sejadah, depan mata dia lah. Jadi bila dia semaya, sah ke tidak? Sah semaya dia. Sebab dia tak pegang pun najis tu. Najis tu tak kena pun pakaian dia, tubuh dia tak kena. Hanya berdepan dengan najis sahaja. Bila dia turun rokok, menghadap pada najis, tak kena juga. Bila dia turun sujud, menghadap pada najis juga. Kalau dia nak sujud tu dia boleh halih lah. Dahi dia tu kena di tempat lain, tempat tak ada najis. Dan pakaian dia tu, kalau pakaian dia tu tidak labuh lah, kalau dia tidak pakai hak besar, kalau macam perempuan tu masih ada lagi peluang untuk kena najis tu, kerana pakaian dia tu pakaian besar. Kain semaya dia tu kan dia tu buka gitu. Bila dia tu sujud, kalau ada najis depan dia tu, akan kena juga. Asalnya kalau setakat bersetentangan, dia ayat dia kan, bersetentangan. Kalau setakat bersetentangan tak apa. Macam kita orang lelaki bila turun sujud, pakaian kita ni kemas sikit, tidak besar. Bila turun sujud tak kena pun di sejadah tu. Jadi contohnya bersetentangan dengan dada kita ataupun dengan perut kita, tak kena pun. Sebab pakaian kita bukan jenis besar. Jadi kalau bersetentangan tak bersentuh, tak batal semaya kita. Tak batal. Kalau bersentuh, barulah batal. Jadi batal ni bila bersentuh. Bila bersentuh dengan najis. Masa kita mula-mula semaya tak bersentuh. Bila nak turun sujud, nak turun rokok, tersujud atas air ataupun atas atas air kencing. Kita sujud tepat ada najis air kencing situ, batal lah semaya kita. Baik. Tetapi makruh, walaupun tidak batal, hukumnya makruh. Kita tukarlah, kita buat dulu najis tu. Kita alih, mengelak. Kalau kita sedar awal-awal lagi tu, tukar sejadah lain, buatlah. Dulu bersih dulu.
Kalau tengah-tengah semaya ni memanglah kita tak boleh nak buat kerana dah. Nah, kalau kita boleh elak, kita elak supaya tidak kena semasa turun untuk sujud, duduk antara dua sujud tu. Nah, tapi kalau kita tengok awal-awal tu, kita tak alih, sebab kita kata kalau tak alih pun, tak sujud pun, tak kena pun tahiyat. Memang tak batal semaya dia sebab tak kena, tapi dia biarkan najis itu sehingga najis itu berdepan dengan dia, dekat dengan dia, hukumnya makruh pula. Kuranglah pahala semaya dia tu. Bukan kata tak sah, tak batal. Cuma hukumnya makruh. Tetapi makruh adanya najis bersetentangan dengannya atau berhadapan dengannya atau bersetentangan dengan benda yang terkena najis. Atau bersetentangan dengan benda yang terkena najis, atau menghadap ke arahnya. Demikian pula hukumnya seperti itu berkenaan dengan atap rumah bila ianya adalah najis. Dia semaya mana ni? Kalau semaya di rumah, atap rumah jauh, kita umum mestilah rumah tinggi, bukan bayar semaya buah basah. Kalau semaya buah basah, contoh dia duduk kebun lama, semaya di buah basah. Atas basah tu ada macam-macam lah tahi. Jadi apa hukum dia semaya buah basah tu? Kalau dia tahu ada najis, semaya dia sah, tak batal, cuma makruh. Kerana dekat sangat jarak kepala dengan bumbung tu. Kalau dengan rumah kita, rumah tinggi, kita agak-agak lah ketinggian tu, bukan tinggi sangat. Standard tinggi rumah lah. Kalau standard tinggi rumah ni biasalah, kalau burung pergi berak, tikus, kelawar, macam-macam kan, dalam rumah, dalam siling tu macam-macam ada. Jadi hukum dia hanya lagu mana dengan semaya dia? Semaya dia sah, tak batal dan tak makruh. Tak makruh. Hak makruh tadinya kalau dekat dengan bumbung, bumbung, jarak dia dengan bumbung tu dekat sangat, baru dah dikira makruh. Atap rumah bila ianya adalah najis. Kalau tak ada najis, macam kita tak tahu ada najis dan kita tak kenal periksa, ulama dia tak suruh kita terlalu syadid dalam bab ni, terlalu ketat sehingga pergi cek dulu nak semaya tu, tengok atas bumbung, tengok dulu ada ke dot tahi gapo ada. Bukan sampai tahap tu. Bahkan ulama larang pula. Dia jadi macam nak ajar, nak ajar kita ni supaya jadi waswah pula. Dia akan jadi mari penyakit waswah. Jadi hak tak perlu kita cek, tak payah kita cek. Hak kita perlu bersihkan jika kita tahu, kita nampak. Tanpa kita cek, kita nampak ataupun ada riwayat tentang tahid banyak, barulah kalau boleh kita elokkan lah semaya di bawah basah ke bawah bumbung tidak tinggi sangat tu. Hukumnya sah, tak batal, cuma makruh saja, mengurangkan pahala. Baik. Kalau atap itu dekat kepada orang sembahyang itu dengan cara apa? Dengan cara yang boleh dikatakan pada kebiasaannya dekat. Pak tengok atas balik lah. Tengok jarak bumbung tu. Dia tak ada ukuran dalam kitab sebut berapa meter, berapa inci, tak ada sebut. Kita kira pada balik yang nampak dekat tu, kira dekat. Bahawa atap itu bersetentangan dengannya, maka tidak mengapa sembahyang tidak menjadi batal, tetapi makruh, dia kata. Tidak batal, cuma makruh sahaja. Baik. Pasal dalam semaya itu selesai dah. Okey, dia bawa pula masalah najis ni
adakah perlu kita jauhi, kita perlu hindari di luar solat juga? Dalam semaya kalau kita tidak jauhi, kita tidak hindari, boleh menyebabkan batal solat. Kalau luar semaya, contohnya kalau kita pakai juga seluar, kita duduk masuk tandah tu kan, luar kerja kita masuk kecing, seluar dalam pun kena air kecing, kita pakai tu, kita pakai juga sampai balik kerja, boleh habis kerja tu petai pula lah. Nah, jadi adakah hukumnya jadi makruh ataupun haram dia pakai pakaian yang ada najis, tapi bukan dia pakai tu untuk solat, dia pakai biasa dah di luar solat. Nah, dia pakai pakaian, contoh kita pakai pakaian sehat lah, kita waktu buat kerja tanah kita nak pakai pakaian hak baru, hak apa ni, hak bersih-bersih ni saya kita pakai dalam rumah. Jadi hak turun buat kerja tanah ni kita pakai pakaian hak cemar, hak masuk tandas, kena tahi air, tahi macam-macam dah, kita pakai juga, boleh ke tidak? Nah, jadi ulama kata dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Al-Malibari, dia kata apa? Dan tidak wajib menjauhi daripada najis di luar pada sembahyang. Tak wajib. Maknanya kalau dia pakai juga tak apa. Kalau dia nak pakai juga, ibu-ibu ada anak kecil kan, mestilah dia pakai pakaian hak sehar duduk pergi anak tu, anak kecil ke, anak berak ke, ataupun pempoh rejak. Jadi terkena pakaian dia malah nak salin, pakai hak tu juga. Apa awak tidur bangun waktu ada pakai hak tu pula, dia tukar ketika nak semaya. Lepas tu bila sudah semaya pakai balik. Maknanya dia pakai semula, dia pakai juga pakaian hak terkena najis tu, tidak dosa, tidak wajib dia hindari. Hak wajib hindari dalam semaya je. Itu je ayatnya. Tidak wajib menjauhi daripada najis di luar sembahyang, dan hukum tidak wajib menjauhinya itu ialah bila tidak melumurkan badan dengan najisnya dengan sengaja. Dan hukum tidak wajib menjauhinya itu ialah bila tidak melumurkan badan dengan najisnya dengan sengaja. Okey. Hak ni najis ni bukan kerana dia lomor. Najis ni contoh dia masuk tandas tak becak seluar kecil mecik, kena hak begitu. Ataupun jenis dia ni jenis apa dia? Contohnya dia ni jenis apa? Jenis contoh dia ni tukang sembelih. Contoh tukang sembelih. Tukang sembelih mestilah darah tu mecik pada pakaian dia. Hak ni ada sampai peringkat berlumur juga kan. Kalau contoh dia sembelih lembu, kalau bos sembelih puyuh tu tak berlumur, dia mecik gitu ya. Jadi hak gitu, kalau hak bos setakat mecik gitu, dia boleh teruskan pakai lagi, tak apa. Contohnya lepas pada dia salin pakaian dia semaya, buti semaya, dia nak pakai pula pakaian tu, tak apa. Tak apa. Kalau masalah berlumur ni dengan sengaja, melumurkan dan melumurkan najis di tubuh, melumurkan najis di tubuh, macam setengah adat orang Arab ni, dia dia ambil darah binatang sembelihan lomor di tubuh. Lepas pada dia sembelih binatang, dia ambil darah tu lomor di tubuh. Itu kepercayaan dia, wallahu a'lam lah, percaya gapo tu, tapi gitu adat dia. Perbuatan begitu adalah haram. Dan kita pun kalau ada terima amalan gitu, jangan amal lah. Kalau takut ada amalan nak suruh jadi kembar, kau nak suruh boleh ilmu pelik-pelik lah. Kena lomor najis. Najis ke apa? Najis tahi orang, tahi sendiri, macam-macam ada kan, nak suruh jadi ilmu macam-macam. Jadi ilmu tu ilmu tak betul dah tu cara dia tu. Cara untuk dia dapatkan ilmu tu dengan jalan tak betul.
menyalahi hukum kerana melomorkan dengan sengaja. Nah, jadi perbuatan melomorkan dengan sengaja ni lah haram. Tapi kalau kita kata dia macam hak sepokih budak kecil lagi kan, tanya dia berok dan kecil lagi, berat pempoh tak, sehingga bocor tak, bukan kalau rejak tu teh sikit ni bocor. Bila bocor tu dia jadi habis pakaian ibu dia, nak jadi basah, jadi habis lomo dengan tahi dengan kecil. Nah, jadi hak ni bukan sengaja. Nah, bukan sengaja. Cuma lepas tu dia kena lagi basuh lah. Nah. Atas dia lah, kalau dia rasa tak selesa, mestilah dia tak selesa, takkanlah duduk dengan busuk, dengan berlomor tahi gitu. Kalau hak biasa orang pakai balik ni, jenis najis, hak tak nampak sangat ataupun sikit-sikit je. Nah, kalau dia sampai peringkat berlomor, dia tak pakai dah. Nah. Jadi kalaulah dia berlomor tu dengan tidak sengaja. Contoh yang lain, tadi budak berok pempoh bocor. Contoh orang sembelih tadi lah, dia sembelih lembu pula. Tadi sembelih ayam, sembelih burung. Ni sembelih lembu. Sembelih lembu sampai ke peringkat habis pakaian dia tu berlomor dengan darah. Berlomor dengan darah. Jadi dia berlomor tadi dengan darah tidak jadi haram. Sebab apa? Sebab ada hajat. Sebab ada hajat. Sini dia kata, kalau tengok dalam ni dia kata dia wala yajibu fi ghairi salat wa mahallu fi wa huwa haramun bila hajatin. Bila hajatin. Kalau dalam ni dia sebut mana? Maka melomorkan itu adalah haram tanpa hajat. Tanpa hajat. Kalau ada hajat, macam dia jadi tukar sembelih lembu, ataupun dia ni memang kerja tempat najis lah. Tempat najis, contohnya dia ni main baju najis kan, buat duduk kebun main dengan baju najis. Jadi baju kan dia campur dengan tahi kambing, tahi lembu ke apa. Bila dia pegang semua, jadi berlomor lah tangan dia, badan dia, pakaian tu dengan baju yang bercampur dengan najis. Kalau berlomor lagu tu tak apa, tidak berdosa, tidak haram. Sebab apa? Sebab ada hajat. Ataupun ketika dia istinja, ketika dia basuh, berok basuh kecil sampai peringkat berlomor, tu berat benar tu dah berlomor dah. Dan ayat ni kalau ada hajat tak apa, hak saja-saja ni tak boleh. Hak saja-saja ni hukumnya haram. Kalau contohnya dia jumpa tahi, dia nak pegang, tak ada hajat ke apa, tak boleh kan. Lain lah kalau dia nak ambil, nak buang, nak tahu, nak bersihkan tempat tu, tu lain. Tu ada hajat. Dan najis pada istilah syarak ialah kotoran yang menegahkan sahnya sembahyang. Kotoran yang menegahkan sahnya sembahyang bila tidak ada keringanan yang diberikan. Baik. Kemudian dia masuk pula huraian berkenaan dengan najis. Ta'rif atau pengenalan tentang najis. Najis wa huwa syar'an mustaqzarun yamna'u sihhati shalah haitsu la murakhis. Najis ialah kotoran yang menegahkan sah sembahyang bila tidak ada keringanan, maknanya tidak ada kelonggaran. Ada juga najis yang kena di tubuh kita tapi tidak mengapa, boleh lagi kita masuk sembahyang, boleh kita teruskan sembahyang. Ada juga najis yang dimaafkan, yang mena'u sihhatis salah haitsu la murakhas. Contoh apa? Contoh orang yang istinja dengan tisu. Dia basuh kecil, basuh berok dengan tisu, guna tisu, dia kesak dengan tisu ataupun dengan batu. Batu, tisu tu sama lah, fi makna al-hajari juga. Tak salah kalau di tanda-tanda hotel ataupun di
stesen bas ke stesen apa ni di airport ke, tak ada ke apa dia dia tak ada kemudahan untuk basuh guna air. Ada ke apa, ada tisu je. Ada. Kalau tanda mahal dia ada tisu je. Jadi sebenarnya cara tu mungkin dia ada alasan lah, sebab nak jaga kebersihan tandas tu. Lebih lama kebersihan tu terjaga. Sebab apa? Sebab bila tak ada air tadi kerana air tadi bila ada dia akan menyebabkan kotoran di kaki tadi, bila lembab akan mengotorkan lantai pula. Jadi gitulah biasanya bila dah kena air jadi lembab, jadi mudah kotor. Tapi bila tisu ni kering kan, jadi payah lah nak kotor. Mungkin dia alasan gitu, nak suruh nampak suci, nak suruh nampak bersih semua. Baik, ala kulihannya orang yang istinja dengan tisu ataupun batu boleh. Dari segi hukumnya sah. Nah, ibadat dia kalau dia selepas pada istinja tu dia ambil wuduk pergi sembahyang. Tapi sah untuk sembahyang je lah. Contohnya gini, contohnya dia istinja dengan tisu, dia masuk tandas tengok tak ada air lah. Muka dia pun tak biasa guna tisu, tak biasa guna batu, tapi muka kerana kebetulan tak ada air, ada emergency, terpaksa juga masuk tandas tu. Lagi cari lain takutnya bocor tengah-tengah jalan tu pula. Jadi dipakai masuk je, tengok tak ada air. Bila tak ada air boleh guna tisu. Boleh kena basuh juga dengan cara istinja menggunakan tisu. Jadi dalam hukum syarak ni bukan kata dengan air je. Alat bersuci tu, alat bersuci termasuk juga batu dan yang seumpama dengan batu seperti tisu dan benda-benda kasar selain daripada benda yang kita buat makan. Jadi boleh juga kita ambil tisu guna untuk basuh, untuk kesap saki-baki najis yang ada di kemaluan. Tapi walaupun kita kesap, dia ada lagi kesan tu, sifat najis tu ada lagi. Contohnya kalau tanya dia belengah peluh kan, dia jadi belengah, situ bau busuk balik. Kerana kita lap air najis je. Kesan dia tu masih ada. Kesan dia masih ada. Hak betul-betul hilangnya jika basuh dengan air. Kalau orang hak basuh menggunakan tisu ni, batu ni, dia tidak bersih tu. Dia hanya hilang air sahaja. Sebab tu dia dimaafkan dari solat je. Katakan kalau lepas pada dia selepas pada dia istinja tu, dia sudah semaya, lepas tu dia masuk dalam bafta. Dalam bafta kalau tak sapa air, tak cukup, tak sapa air 2 kolom, dia masuk berendam dalam tu. Air tadi dihukum air mutanajis. Jadi air mutanajis kerana apa? Kerana masa dia berak tadi dia basuh dengan tisu, dia lap dengan tisu je. Semaya dia hak sebenarnya tu lagu mana sah. Dimaafkan untuk semaya sahaja. Tapi kalau dia masuk dalam air hak tak sampai 2 kolom lah. Air hak tak sampai 2 kolom, air tu jadi air mutanajis. Air hak tak sampai 2 kolom ni tak semestinya kena berubah dulu. Tak berubah sifat air pun, bila dah air tu tak sampai 2 kolom, masuk najis sikit pun dia jadi mutanajis. Gitu. Baik. Kelonggaran ataupun dia kata keringanan tak? Keringanan yang diberikan kepadanya. Maka najis itu adalah seperti apa? Ni contoh dia nak kata najis yang apa ni, yang boleh menyebabkan kotoran, yang boleh menyebabkan tidak sah sembahyang. Contohnya seperti apa? Tahi. Seperti tahi. Karausin seperti tahi. Air kencing, walaupun keduanya adalah dari burung. Bukan tahi orang tu betul lah, memang najis jelas dah. Tahi burung lagu mana? Tahi burung pun najis juga. Burung tu tak najis. Burung tu semua binatang
semasa hidup dihukum suci kecuali anjing dan babi. Nah, kecuali anjing dan babi, semua binatang hak tak boleh makan pun termasuk juga hukumnya suci semasa hidup lah. Nah, kalau kita pegang, kalau kita ambil dia bubuh dalam poket dan semaya, tengah-tengah semaya kita bawa binatang hak tak boleh sembelih lah, hak tak boleh makan, semaya kita sah. Nah, contohnya kita pegang kucing ke, ada dengan syarat lah kucing tu tak ada taik punggung dia. Ada taik punggung tak boleh juga. Nah, taik ada punggung dia memang tak boleh lah. Jadi binatang tu sendiri suci. Tahi dia tu, tahi dia tu adalah najis. Jadi dia kata tahi ni tak kira lah tahi burung, ikan. Ikan boleh makan, tapi tahi dia najis. Jadi kalau tahi ikan kalau lah masuk dalam apa ni, dalam taki, kita pera ikan kan. Pera ikan apa dia ni, kita pera dalam taki tak sampai 2 kolah. Air tu dikira air apa? Air bukan najis. Kalau sampai 2 kolah, tengok pula dia serupa bahasa najis. Kalau air tu sampai 2 kolah dan najis, tahi ikan tadi tidak mengubahkan sifat air, bau, rasa, warna pun tak ada perubahan, air tu masih dikira air mutlak. Kalau buat pera ikan apa, ikan gupi ke 2-3 ekor ikan dalam kolah tu tak jajah lah, memang dia berak dalam tu, tapi air tu tak berubah sifat dia, kita tak nampak apa perubahan. Tapi kalau pera dalam berdi ataupun dalam payah tak sampai 2 kolah. Nah, kita bila-bila sipai air, awak sipai takut tangan tak ada air, kita buh ikan juga satu. Dan buat 2 dalam 1. Pera apa sipai air nak apa? Nak guna nanti tangan air tak ada apa dah. Tapi muka air jarang tak ada ni, kita bubuh ikan dalam tu. Bubuh ikan takut nyamuk kita telur ke apa kan, dia bubuh ikan dalam tu. Ikan pun ikan ni je, ikan gupi je. Nah, tapi ikan tu bila dia berak menyebabkan air dalam tu jadi bercampur dengan najis ikan, maka air tu jadi air mutanajis. Tak boleh kita ambil buat minum, tak boleh kita buat suci, nak buat basuh najis tak boleh berlaku. Baik. Ikan belalang. Baik. Ada ulama bahas juga, ulama Syafi'i dalam mazhab Syafi'i juga dia bahas kena dengan ikan. Ikan ni kalau dalam kotoran dia, dalam perut dia tu ada najis, kita makan ikan tanpa buai dulu najis, ataupun kotoran dalam perut dia tu kita tak buai dulu ke apa, najis darah ke apa, nah, haram hukum dia, kecuali kita makan ikan hak kecil. Nah, ikan macam ikan bilik lah. Ikan bilik kan tak buai perut dulu dah. Boleh kita terus makan waktu tu. Tak, kalau tak boleh juga, tak boleh makan lah budu kita kan. Budu proses dengan ikan kan. Nah, dia proses dengan ikan ke apa? Ikan apa dia campur juga ke? Ikan bilis sekali dengan perut dia tak buat kan. Nah, tak tahulah proses tu, tapi ada orang kata gitu juga kan. Maknanya budu tadi telah bercampur dengan kotoran ikan. Kalau kotoran ikan hak kecil tak apalah kalau tak buang. Ikan kecil pun tidaklah kecil ni, tengok pada rolik. Nah, setengah kata 2 jari, tengok atas rolik lah. Ikan bilis tu memang kecil benar tu tak apalah. Nah, jadi kalau ukuran kecil tu tengok atas rolik, tengok atas pandangan mata orang ramai lah. Nah, dia kata kecil, maka tak apa, tak buai dulu perut dia pun tak apa, boleh kita makan. Nah, kalau buat budu dengan ikan tu pun boleh makan budu. Nah, tak makruh. Maksudnya orang kata makruh kan. Nah, ulama kata tak apa, kalau dari ikan kecil tak apa. Tengok kalau betul-betul budu tu diproses dengan menggunakan ikan
yang kecil tidak dibuai perut, hukumnya tak apa. Kalau dia buai perut lagilah tak ada masalah. Baik. Dan binatang dan belalang, ikan belalang. Belalang kalau kita makan bangkai tak apa. Ada 3 kali binatang, ada 3 bangkai yang suci. Apa dia? Manusia termasuk jugalah ikan dan juga belalang. 3 bangkai ni dikira suci. Cuma manusia tak makan, kita tak boleh makan. Hak boleh makan walaupun dia bangkai ikan dan juga belalang. Najis dia macam mana? Najis dia hukumnya tetap najis. Hukumnya tetap najis. Bila kena pada pakaian solat kita, kita tak boleh semaya terlebih dahulu, kena bersihkan dulu. Walaupun najis tu najis belalang, najis ikan. Hak kita boleh makannya ikan belalang, najis dia tak boleh. Najis dia kalau ada pada pakaian, kena bersihkan dulu. Dan binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Dan binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, maknanya apa ni? Najis ataupun air kencing daripada binatang mana? Binatang yang tidak mengalir darah dia. Taik ke apa dia? Taik lipah ke contohnya. Darah ada ke tak ada? Tak ada. Kalau ada pun darah tak mengalir. Jadi kalau binatang ni, kalau kira binatang ni suci, binatang ni kecil dah, tapi tahi dia tu, walaupun tahi dia tu kecil sangat sekalipun, bila kena pada pakaian kita, dikira najis juga. Seperti mana bangkai lah. Bangkai ke apa? Bangkai semut atau bangkai nyamuk ada di pakaian kita. Ketika solat, hukumnya macam mana? Solat kita batal. Kalau kita mari semaya tu, kita tak perasan tengah semaya tu, tengah-tengah semaya, masyarakat takbir tak perasan tengah semaya tu, baru perasan. Baru perasan ada apa dia? Ada bangkai semut ataupun ada bangkai nyamuk. Semaya kita tak sah kena semaya semula. Cuma ulama adalah dia bahas juga, kalau tengah semaya tu tak perasan, sudah semaya baru perasan. Ni ulama kata tak payah boleh balik apa. Sudah dah tu kira susah dah lah semaya dia ni. Ni kalau tengah semaya ataupun sebelum semaya dia nampak dah, tak buai, tak pergi basuh dulu, tak buai dulu, maka semaya dia tak sah. Semaya tak sah. Kalau di tengah semaya dia jadi batal. Baik. Dan binatang yang tidak mempunyai darah mengalir atau tahi dan air kencing dari haiwan yang dimakan dagingnya mengikut pendapat yang asah. Ni kita kena berhenti sini lah. Sebab apa dia kata mengikut pendapat yang asah? Kerana ada khilaf. Kerana ada masalahnya, ada merupakan masalah khilaf. Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i juga, ulama dalam mazhab Syafi'i juga. Yang dia sebut di sini Imam Al-Istakhri. Ini salah satu daripada ulama Syafi'i juga. Dia berpendapat najis ataupun tahi binatang yang boleh dimakan. Tahi ke apa? Tahi ayam, itik, lembu kubah tu lah. Hari awak pera itik ayam, lembu kubah ni untung. Tahi dia kalau dia kena pakaian, dia tak ikut pendapat mazhab lain. Mazhab mana? Setengah mazhab. Di sini dia kata mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, dan merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, iaitu pendapat Imam Istakhri. Dia kata tak apa kalau tahi binatang yang boleh dimakan. Tahi binatang itu memang boleh makan, tak ada khilaf. Tahi ini ada khilaf juga. Bukan kata tahi itu boleh makan, bukan ada khilaf. Tahi itu boleh makan, kalau tak ada, jangan pergi gitu. Ada khilaf. Tahi binatang boleh dimakan ni kalau kena pada pakaian, tetap juga ulama, ada sebagai ulama kata sah semaya dia, tak batal. Pakaian dia tadi yang terkena najis binatang boleh dimakan, masih lagi sah. Tu khilaf situ lah, bukan khilaf boleh makan kau tak makan najis, tu memang tak boleh makan lah.
Ini kita akan sambung semula insya-Allah. Perbahasan berkenaan dengan jenis-jenis ataupun contoh-contoh lain najis-najis yang boleh menyebabkan batal solat kita. Wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma wa 'amalan salihan mutaqabbala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.